Berita boom hari ini. Penyanyi Hakim Rusli mengakui sedang berusaha menguruskan masa dengan baik agar hobi bermain permainan video tidak mengganggu tanggungjawab sebagai suami. Mengulas kebiasaannya bermain hingga lewat malam, Hakim berkata jadualnya masih fleksibel kerana dia dan isteri belum dikurniakan cahaya mata, namun mengakui ada masanya terleka hingga kurang berkomunikasi dengan isteri. Justeru, dia kini lebih berhati-hati dalam menyusun rutin harian supaya hubungan dan keutamaan dalam rumah tangga tidak terjejas. Hakim turut menegaskan bahawa minat bermain permainan video tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keluarga dan sebagai suami, keseimbangan masa adalah perkara utama yang sedang diusahakannya. Dalam perkembangan lain, Hakim berkongsi mengenai projek lagu Bintang, kolaborasi bersama Tajul dan Afiq Syazwan. Idea itu tercetus selepas menerima cadangan untuk menyanyikan semula lagu ciptaan Zack Budak Kacamata yang tular di TikTok.